tujuan dia lain. Sebagai contoh di sini, dia turun tu kerana nak sujud sejadah. Contoh semaya pagi jemaah, baca ayat sejadah tu, wahum la yastakbirun. Sepatutnya imam agak turun sujud tilawah, tapi imam tak turun, dia tiba-tiba nak turun. Dia nak turun tu niat dia kerana nak sujud, bukan nak rukuk. Ataupun berhenti ayat tu imam rukuk, jadi salah faham, imam rukuk, dia pun nak turun sujud. Nampak? Dia tengok imam rukuk, dia pun rukuk juga, padahal niat asal dia nak sujud. Jadi kata Syekh sini, lam yakfihi, tidak dikira. Lepas tu lagu mana? Dia kena bangun semula, lepas tu dia kena rukuk semula. Sebab masa dia turun tu bukan untuk rukuk. Jadi masa kita nak turun tu mesti niat untuk rukuk. Kalau tak kira, kena naik banding semula. Syarat yang ketiganya ayat ma'inna fi, kena ada tamakninah. Kena ada tamakninah. Rukuk kita syaratnya adalah mesti ada tamakninah. Apakah dimaksudkan dengan tamakninah? Hiya sukunul a'dha' fi mahalliha biqadri subhanallah. Tamakninah ni bermaksud anggota kita ni sukun, mati, maksudnya berhenti, tak ada pergerakan. Anggota kita ni tak ada pergerakan ketika kita rukuk tu, tak ada gerak. Itu maksud tamakninah. Kita berhenti seketika dengan qadar subhanallah. Panjang dia adalah seqadar subhanallah. Setiap bolehlah kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka memang lepas dah, cukup dah tamakninah tu. Orang yang jadi keliru tamakninah dengan saktah. Dalam solat kita ada juga saktah. Sebagai contoh, selepas takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sunat saktah sebelum kita baca doa iftitah. Habis doa iftitah, kita saktah sebelum baca surah Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, kita saktah sebelum baca surah. Saktah bermaksud berhenti bercakap ataupun berhenti berkata-kata. Tamakninah ni anggota badan berhenti. Saktah ni mulut kita berhenti. Kita berhenti sebentar, lepas tu baru baca ayat lain. Kita berhenti sebentar, barulah baca surah. Itu beza tamakninah dan saktah. Jadi bila kita rukuk, takut salah faham. Bila kita rukuk, kena tamakninah. Tamakninah maksudnya kena tak zikir dulu, senyap dulu, baru subhana rabbiyal. Okey, kita rukuk, kita zikir dulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bukan bermaksud tamakninah tu mulut kita kena berhenti, tak, anggota kita kena berhenti. Syarat yang keempatnya antakuna tamakninah fihi yakinan. Dia tambah pula, tamakninah tu mesti yakin. Kita kena yakin bahawasanya kita sudah ada tamakninah. Falau syakka hal itma'anna, sekiranya syak tamakninah pada rukuk tadi, fala yasih, maka tidak sah. Syarat yang kelima, ayyan hanya bihaisu tanadu rahati rukbatayhi wa illam yadhahuma bil fi'li. Sebab tadi tangan itu
Kita duduk tu biar sampai tangan kita biar sampai lutut. Barulah dinamakan rukuk. Yang keenam, ayyakuna bi ghairi infinas. Infinas ni dia satu perbuatan seperti rukuk, tapi perbuatan ini bukan rukuk. Dan perbuatan ini boleh jadi haram hukumnya. Lagu mana infinas? Infinas ni kalau nak tunjuk contoh nampak pelik pula. Dia tunduk semua tonggek gitu. Pokok dia tonggek, lepas tu dada dia kerepek. Dia rukuk, tonggek, lepas tu dada dia kerepek. Ini perbuatan haram dan tidak sah. Baik, selesai rukun yang kelima, iaitu rukuk. Baik, nak sebut sikit masalah rukuk ni berkaitan makmum. Sering menjadi kesalahpahaman bagi masalah makmum yang mari lewat. Makmum yang mari lewat, yang masbuk. Dia mari, imam sedang merukuk, maka dia kena segera angkat takbir dan terus rukuk. Angkat takbir, Allahu Akbar, dan terus rukuk. Lagu mana kita nak tahu dia pada rakaat itu? Syaratnya adalah biar qada subhanallah bersama imam, rukuk bersama imam. Dia mari, imam rukuk dah, dia pun Allahu Akbar, dia pun turun. Biar subhanallah, maka dia sempat rakaat itu. Kalau selisih, dia bawa turun, imam pun naik, maka jelas dia tidak rakaat itu. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Kalau dia turun baru nak sebut subah, imam naik, tak ada juga. Biar dia qada subhanallah, baru dia rakaat. Rukun yang ketujuh, as-sabi'u al-i'tidal. I'tidal. Apakah maksud i'tidal menurut syarak? Audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. I'tidal ni maksud kembali, orang yang solat itu kembali kepada ma kana alaihi qabla ruku'ihi, kembali semula ke tempat sebelum dia rukuk. Sebelum dia rukuk, dia qiyam, dia rukuk, maka i'tidal ni klik semula, qiyam semula. Kalau dia semaya duduk, lepas tu dia rukuk, maka dia klik semula duduk tadi. Itu maksud i'tidal. Dia klik semula masa dia qiyam. Kalau dia qiyam berdiri semula. Kalau qiyam dia duduk semula. Itu maksud rukuk. Wa huwa rukunun qasirun. Ini perlu ambil perhatian bahawa rukuk ini dalam mazhab kita dia merupakan rukun pendek. Rukun pendek. Dari solat kita ini, ulama membahagikan kepada ada rukun pendek dan ada rukun panjang. Mudah je kita nak ingat, rukun pendek ni dua tempat sahaja, iaitu rukuk dan duduk di antara dua sujud. I'tidal dan duduk di antara dua sujud. I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Dua tempat ni adalah rukun pendek. Apa maksud rukun pendek?
kita tak boleh duduk lama. Kita tak boleh aktif dalam lama. Kita tak boleh duduk antara bersujud lama-lama. Qadar mana? Qadarnya adalah alla yutawwilahu ziyadah ala zikril masyru' fihi wa qadril fatihah. Untuk iktidal, kita tidak boleh iktidal lama melebihi qadar fatihah. Fatihah 7 ayat tu contoh kita baca Al-Fatihah 20 saat contoh. Jadi kita tak boleh iktidal melebihi 20 saat. Manakala duduk antara dua sujud, dia tak boleh melebihi qadar tahiyat. Qadar tahiyat, baca tahiyat 15 saat, maka kita tak boleh duduk antara dua sujud melebihi 15 saat. Sekiranya lebih, maka membatal solat kita. Dan iktidal ni ada syarat juga yang perlu kita jaga. Ay yasihha bima qablahu. Yang pertamanya, sebelum kita nak iktidal, pastikan rukun yang sebelum iktidal itu sah. Alla yaksida bihi ghairihi. Kita tak boleh naik iktidal dengan tujuan yang lain, melainkan memang untuk kita iktidal. Contoh, you naik bukan sebab iktidal, kejut. Naik rukuk tu bunyi, bunyi sorok pun kejut, dia pun naik. Hak tu bila you kejut tu, dia pun iktidal tak jadi, tidak dikira. Caranya dia kena turun semula, naik semula. Pastikan dia ada tujuan. Yang ketiga, ayat ma'inna fi, kena ada tamanina. Qala subhanallah. Yang keempat, antakuna tamanina yakinan. Kena tamanina tu kena yakin. Yang kelima, ayat sibak fi qara zahrihi. Dia iktidal tu kena tegak tulai belakang. Tak boleh iktidal separuh ni, tak tegak, pun tunggu sujud. Tidak sah. Syarat dia mesti tegak. Dan yang terakhir, la yutawwilahu ziyadah ala zikril masyru' wa qadril fatihah. Seperti kita sebut tadi, tidak boleh melebihi qadar fatihah. Fa in zada, sekiranya iktidal dia tu lebih qadar fatihah, batalat solat, batal solatnya. Melainkan ada setempat kita boleh iktidal lama, iaitu iktidal rakaat al-akhirah, iktidal rakaat yang terakhir. Sebab apa iktidal rakaat terakhir kita boleh lama? Kerana di situ tempat turun. Kalau subuh, iktidal terakhir rakaat kedua tu. Dan solat-solat yang lain. Sebab solat fardu yang lain kita boleh baca qunut nazilah. Qunut nazilah untuk Palestin contohnya. Baca panjang pun tak apa. So tempat tu sahaja kita boleh nak iktidal lama, kerana membaca qunut. Rukun yang seterusnya, At-tasi', rukun yang ke-9, As-sujudu marratain, yakni sujud sebanyak 2 kali. Sujud sebanyak 2 kali. Maksud sujud menurut syaraknya adalah wadu'ul musalli jabhatahu ala musalla. Sujud ni bermaksud kita meletakkan dahi kita ke tempat sujud. Itu maksud sujud. Meletakkan kepala kita, meletakkan dahi kita di tempat sujud. Untuk sujud ini kita perlu jaga 9 syarat. Banyak sikit 9 syarat yang kita kena jaga ketika kita sujud.
Yang pertama ayyasih bima qablahu, kena sah rukun yang sebelumnya. Alla yaqsida bihi ghairihi, kena sujud itu dalam keadaan memang kita nak sujud, bukan tujuan yang lain. Ayyatma'inna, kena ada tama'ninah. Yang kelima ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud ini mesti ke atas 7 anggota. Syarat sujud, kita mesti sujud 7 anggota, bukan dahi sahaja. Ada 7 anggota yang wajib bersentuhan di latar tempat sujud. Yang pertamanya al-jabhah, dahi. Yang kedua butunil yadain, kedua tapak tangan. Lagi awal rukbatain, kedua lutut. Wa butuni asabi' rijlain, dan anak perut jari kaki. Jari kaki kita, perut jari kita, perut anak jari kaki. Jadi ada 7 anggota sujud. Manakala dahi pula, manakala hidung pula adalah sunat. Hidung adalah sunat. Baik, kaifiat yang sempurnanya bila kita nak sujud ni, cara yang paling afdalnya adalah kita daripada i'tidal nak turun sujud, yang afdalnya gapo kita kena sujud dulu, iaitu lutut. Kita turun, letak lutut dulu. Kemudian kedua tangan kita, kemudian dahi kita, yang terakhir barulah hidung. Hidung tu bukan rukun lah, cumanya sunat. Ni bagi orang yang berkemampuan ya. Ada orang tidak mampu, dia turun tangan dulu, tak bergagal. Cuma yang afdalnya lutut dulu, tangan barulah dahi. Wallazi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kull jabhah. Dia kata sini, yang wajib bersentuhan adalah sebahagian, bukan keseluruhan. Kita sebut tadi dahi wajib sentuh latar tempat sujud, bukan bermakna keseluruhan dahi kita. Yang wajibnya adalah sebahagian sahaja. Qadama sebahagian, ulama kata 1/3 dahi kita mesti rapat latar. Yang nak paling kurang 1/3 dahi, 1/3 dahi. Dan kalau ada rambut panjang, tutup. Kalau tutup keseluruhan bau, tidak sah. Kalau tutup separuh, sah lagi. Dia nak paling kurang 1/3 dahi kita bersentuhan. Baik, syarat yang keenam, an takuna jabhatuhu maksyufah. Dahi kita tu mesti dalam keadaan terbuka. Dahi kita ni terbuka, bukan tutup dengan kopiah, bukan tutup dengan serban. Mesti terbuka. Kecuali orang yang sakit lah. Contoh pecah dahi ke, pecah balut, tu dimaafkan lah. Kita orang sihat ni kena dahi kita tidak boleh ada penutup. Berbeza dengan anggota lain. Kalau kita semaya pakai sarung tangan, kita semaya pakai stocking, itu tak ada masalah. Tangan kita bertutup, kaki kita bertutup, tak ada masalah. Hak jadi masalah kalau dahi kita bertutup. Dahi wajib terbuka.
Syarat yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ini perlu ambil perhatian. Syarat sujud yang ketujuh dia sebut sini, tidak boleh sujud ke atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Apa maksud tu? Kalau dia gerak, benda tu gerak. Benda yang ada pada dia, kalau benda tu gerak, kalau dia gerak, benda tu gerak. Sebagai contoh, katarafi imamatihi, sebagai contoh seperti hujung serbannya, ekor serbay panjang. Kalau dia gerak, ekor ni gerak tak? Bila dia turun sujud, ekor serbay ni akan tutup tempat sujud dia. Dia pun sujud atas kain serbay dia tu, maka tidak memadai dan tidak sah sujud dia itu. Kena alih selok sujud 4 sujud. Nak mudah, dia tak sama kalau kita letak kain ridak kita. Kita letak sejadah, waktu tak apa. Kita letak kain sejadah ke, kita letak kain ke, kita nak sujud atas kain tu tak ada masalah. Sebab dia tak gerak, dia memang duduk atas kain. Hak jadi masalah, dia akan gerak dengan kita. Tu untuk lelaki. Kalau muslimah pula, kain semaya dia. Muslimah kena ambil perhatian, bila nak sujud, pastikan jangan sujud atas kain semaya. Sebab kain semaya tu gerak, disebabkan dia gerak. Kalau kain semaya memang tak apa lah. Jadi dia kena berhati-hati supaya tidak sujud atas kain semaya. Syarat yang ke-8-nya irtifa'u asafilihi ala a'yalihi. Dia kena meninggikan, orang yang sujud ni dia kena meninggikan belakang ke atas yang ke depan. Kenapa dia belakang? Maksudnya punggung. Dan kita sujud, punggung kita kena tinggi daripada kepala. Itu syarat sujud. Yang ke-9 pula, at-tahamul bi ra'sihi. Tahamul bi ra'sihi. Masa kita sujud tu, kita kena berat. Tahamul bi ra'sihi, kena berat. Dan ke mana berat tu? Law sajada ala qat'ati qutnin lan kasabat. Sekiranya ada kain kapah dan dia sujud atas kain kapah tu akan penyek. Tu maksud berat. Tu contoh paling konkret. Maknanya dia tak boleh kalau dia sujud tu kapah tu tak penyek pun, tu tak cukup syarat. Tapi kalau kita letak kepala pun memang penyek tu. Baik, habis rukun yang ke-9. Al-hadi asyara, rukun yang ke-11, al-julusu baina sajdatain, iaitu duduk di antara dua sujud. Wa huwa rukun qasir, dan duduk di antara dua sujud ini adalah rukun pendek. Rukun pendek syaratnya adalah tidak boleh lebih qada tasyahud, iaitu qada tahiyat. As-saniya asyara at-tama'ninah fihi, dan duduk antara dua sujud ini kena ada tama'ninah. As-salisa asyara, rukun yang ke-13, at-tasyahudul akhir, iaitu tahiyat akhir. Rukun yang ke-13 ni adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir, iaitu rukun qauli. Dan di dalam tahiyat akhir ni, disebut sini
dia kena jaga tasydid. Kena jaga tasydid. Lafaz dia at-tahiyyah. At-tahiyyah, tasydid pertama. At-tahiyyah. Kena jaga tasydid. Sabtu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah tahiyat akhir. Cumanya sebahagian ulama kita ni dia tambah sayyidina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Tambah sayyidina itu sebagai ta'dib, iaitu kita beradab kepada Nabi. Kita tambah sayyidina, maksudnya penghulu kita, penghulu tadi. Ruku yang seterusnya, ruku yang ke-14, al-qu'udu fihi. Ini ruku perbuatan, ruku fi'li. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir rukun suku, baca tahiyat akhir itu rukun suku. Al-khamis asyara, rukun yang ke-15, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita baca tahiyat akhir, kita berselawat ke atas Nabi. Selawat paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang. Tak ada Ibrahim. Itu paling kurang. Tapi yang afdalnya kita baca penuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu lafaz selawat yang paling sempurna. Apa paling kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling kurang. As-sadisa asyar, rukun yang ke-16, as-salam, iaitu memberi salam. Yang wajibnya adalah memberi salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Wa aqalluhu, sekurang-kurang salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Habis. Itu paling kurang. Tapi afdalnya kita sebut assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan rukun yang terakhirnya, rukun yang ke-17, at-tertibu, iaitu kita menjaga tertib. Tertib ni maksudnya start 1 sehingga 13, 1. Ikut turut tek. Itu maksud tertib. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hakaza, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sedemikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana aku salat. Jadi alhamdulillah kita selesai ruku-ruku salat. Dan insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Moga-moga bermanfaat kepada semua. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka